Rupanya senang je nak hilangkan masalah sakit lutut ni. Ayah saya dulu kuat ke masjid setiap waktu. Masjid tu macam rumah kedua dia. Tapi bila lutut dia mula sakit, dia cuma mampu pergi waktu subuh dan maghrib. Dia selalu mengadu kat saya, nak rukuk pun seksa, nak sujud lagi susah. Abah rasa malu kalau tak dapat ikut jemaah lain. Sebagai anak, saya rasa terpukul dengar dia cakap macam tu. Saya tak nak biarkan Abah terus macam tu. Saya buat research dan terjumpa tentang lemongrass oil, bahan yang terbukti berkesan untuk masalah sakit lutut. Rasa lega bila jumpa produk yang ada bahan ni. Habaflex. Bukan je ada bahan berkualiti, Habaflex ni ada kelulusan KKM. Jadi saya yakin selamat untuk Abah guna. Hari demi hari saya nampak perubahan. Lutut Abah makin kuat dan dia cakap Habaflex ni buat dia rasa selesa. Dia mula pergi ke masjid setiap waktu semula. Baru-baru ni adik saya kena senggugut sampai susah nak tidur. Saya suruh dia cuba Habaflex. Esoknya dia bangun senyum sambil cakap, terbaiklah Habaflex ni, boleh tidur lenak. Sekarang ni saya repeat 3 kotak terus sebab lebih jimat. Kalau nak rasa kelegaan cepat, jangan tunggu lama. Tekan beg kuning sekarang dan bantu diri atau orang tersayang dengan Habaflex.